Sebatang jalan lurus mempunyai satu kecerunan sepanjang perjalanannya. Bukit roller coaster pula lain sama sekali. Curam di sini, landai di sana, rata seketika tepat di puncaknya. Ada tak cara untuk dapatkan kecerunan yang tepat pada satu titik sahaja di lengkung begini, bukan sekadar anggaran? Simpan bukit ini dalam kepala. Kita akan kembali kepadanya. Ambil satu titik pada X sama dengan 2. Ketinggiannya pada lengkung ialah F bagi 2, iaitu 4. Sekarang titik kedua, Q pada X sama dengan 3, ketinggiannya 9. Ufuknya ialah 1, naiknya 9 tolak 4, iaitu 5. Jadi kecerunan perentas ialah naik per ufuk 5/1, iaitu 5. Luncurkan Q lebih dekat, pada X sama dengan 2/5, kecerunannya 4/5. Pada X sama dengan 2/1, ia 4/1. Semakin hampir kepada 4. Sekarang gugurkan nombor. Ufuknya ialah H, naiknya F bagi X, tambah H tolak F bagi X. Jadi kecerunan perentas ialah naik per H. Biarkan H mengecil ke sifar. Perentas menjadi tangan dan kecerunannya ialah terbitan, kecerunan pada satu titik itu. Mari tuliskan idea luncuran itu dalam simbol. Kecerunan perentas ialah F bagi X tambah H tolak F bagi X kesemuanya per H bagi Y sama dengan X kuasa 2, kembangkan itu. Masukkan kembangan itu semula ke dalam pecahan, tambah X kuasa 2 dan tolak X kuasa 2 bertentangan, tepat. Jadi ia saling membatalkan dan dicoret sepenuhnya. Setiap sebutan yang mengandungi H ialah bahagian yang hilang apabila H menuju sifar. Yang tinggal ialah dujas. D per dx ataupun F prima bagi X hanyalah nama yang kita beri kepada nombor yang tinggal itu dan ya, itulah nombor tepat yang dituju perentas kita tadi. Sebelum kita lihat yang seterusnya, jika X kuasa 2 memberi duas, apa agaknya X kuasa 3 akan berikan? Buat hela mengecil yang sama tepat untuk X kuasa 3. Masukkan kembangan itu ke dalam kecerunan perentas. Tambah X kuasa 3 dan tolak X kuasa 3 bertentangan tepat. Jadi ia saling membatalkan dan dicoret sepenuhnya sama seperti tadi. Yang tinggal dibahagikan dengan H, satu sebutan pada satu masa, 3 kuasa 2 tambah 3 H tambah H kuasa 2. Dan setiap sebutan tambahan hilang kecuali 1. Kamu sampai pada 3 kuasa 2. Nampak coraknya? Kuasa asal turun untuk duduk di depan sebagai pendarab dan kuasa itu sendiri berkurang 1. Sebut begini setiap kali, bawa kuasa turun kemudian tolak 1 daripada kuasa. Itulah keseluruhan petua. Untuk sebarang kuasa N dan A di depan hanya ikut serta sahaja. Ungkapan yang lebih panjang hanyalah beberapa sebutan petua kuasa yang dicantum dengan tanda tambah dan tolak. Jadi buat setiap satu berasingan dan kekalkan tandanya. Perhatikan sebutan X biasa dengan teliti. Kuasanya ialah 1, jadi ia masih membawa sesuatu turun. Terbitannya hanyalah pekalinya, tidak pernah sifar. Nombor tunggal yang berdiri sendiri, pemalar sebenar, itulah yang memberi sifar. Kerana sesuatu yang tidak pernah berubah, tiada kecerunan langsung. Kamu pernah jumpa bentuk ini sebelum ini. Satu fungsi menyalurkan outputnya ke fungsi lain seperti Fg bagi X. Setiap mesin mempunyai kadar putarannya sendiri. Lupa masukkan kadar mesin dalam dan ia seperti tali sawat tertanggal. Kamu kehilangan sebahagian jawapan. Itulah petua rantai. Di per du didarab dengan du per dx. Bayangkan luas sebagai U darab V, sebuah segi 4 tepat. Sekarang biarkan kedua-dua sisi bertambah sedikit.
Luas tambahan yang diperoleh ialah dua jalur nipis, satu kerana U bertambah, satu kerana V bertambah, ditambah satu sudut yang begitu kecil hingga hilang. Kedua-dua jalur itu tepat U' V dan UV', itulah petua hasil darab. Pembahagian pula kembar kepada ini. Bagi U per V, petuanya ialah U' V tolak UV', kesemuanya per V kuasa 2. Ingat bukit dari permulaan tadi? Ini dia sekali lagi. Modelkan sebagai satu lengkung ringkas dan dy per dx. Perkara yang kita bina sepanjang pelajaran ini memberitahu kecerunan tepat di mana-mana titik atasnya. Nombor positif bermaksud kamu sedang mendaki. Tepat sifar di puncak sekali ialah saat rata itu di kemuncak. Nombor negatif bermaksud kamu menuju turun semula. Satu rumus sepanjang perjalanan. Menggunakan prinsip pertama, cari dy per dx bagi lengkung y sama dengan 2 kali kuasa 2 tolak 5x. Mengikut prinsip pertama, dy per dx ialah had apabila h menuju sifar bagi f bagi x tambah h tolak f bagi x kesemuanya per h. Jangan langkau sebutan silang tengah semasa mengembangkan kuasa 2 itu. Tolak f bagi x. Kemudian, bahagikan setiap sebutan yang tinggal dengan h sebelum membiarkan h menuju sifar, bukan sebaliknya. Sekarang biarkan h menuju sifar. Sebutan 2 hilang. Meninggalkan dy per dx sama dengan part x tolak 5. Semak secara berasingan dengan petua kuasa dan kamu dapat jawapan yang sama. Dy per dx sama dengan 4x tolak 5. Diberi bahawa y sama dengan kurungan 2 kata tolak 5 kuasa 3 didarab dengan x tambah 1. Cari dy per dx. Nyatakan jawapan dalam bentuk faktor penuh. Ini ialah hasil darab dua bahagian yang berubah. Jadi guna petua hasil darab tadi. U ialah fungsi gubahan kurungan berkuasa 3. Jadi cari U' dengan petua rantai. Jangan lupa terbitan dalam 2 hasil membezakan 2 kelat tolak 5. Gantikan kedua-dua terbitan itu, kemudian kedua-dua sebutan berkongsi, faktor sepunya, 2 kelat tolak 5, kuasa 2, jadi keluarkan faktor itu. Permudahkan kurungan itu dan dy per dx sama dengan 2 kali tolak 5 kuasa 2 didarab dengan lapis tambah 1. Dy per dx sama dengan 2 kali tolak 5 kuasa 2 didarab dengan lapis tambah 1. D per dx memberi kecerunan tepat pada mana-mana satu titik. Positif bermaksud mendaki, sifar pada saat rata. Negatif bermaksud menurun. Guna prinsip pertama hanya apabila soalan memintanya, jika tidak, petua kuasa, sebutan demi sebutan, kekalkan setiap tanda dan sebutan X tunggal masih dibezakan, sedangkan pemalar sebenar menjadi sifar. Kurungan berkuasa atau satu fungsi di dalam fungsi lain memerlukan petua rantai dan faktor dalamnya. Hasil darab memerlukan petua hasil darab. Hasil bahagi memerlukan petua hasil bahagi dengan cara yang sama.